Okay guys, hari ni hari Jumaat, korang boleh tengok atas ni Okay, hari Jumaat 14 Ogos dan ada update terbaru daripada Lalamove di mana hari ni baru hari pertama, first day Lalamove dah start untuk pecahkan kawasan dekat dalam dia punya maps ni. Okay, kalau macam biasa kan, alright, tak ada ni Bandar Puteri Puchong ni, semua Puchong je. Okay, dari kawasan-kawasan lain contohnya macam dekat Kampung Baru ni baru Bukit Aman pun baru. Okay, maksudnya dia dah pecahkan lagi tepatlah kawasan tu, Batu Tiga ni kan. Okay, tapi yang tak bestnya, bila dia dah pecahkan kawasan macam ni, ada setengah tempat tu yang tak sinkron pun dekat dalam dia punya data tu, dekat dalam maps ni. Okay, maksudnya kawasan tu lari daripada tempat yang dia letakkan ni. So kena tengok betul-betul lah. Walaupun bagus dia pecahkan macam ni, tapi ada setengah tempat tak tepat pun tempat penghantaran dia. Kena tengok betul-betul. Okey, sebelum ni dia pecahkan dia punya tempat pick up ni, jarak pick up ni kan. Sebelum ni kan 15.8 tak ada, jadi 16 ataupun 15 14 kilo. So dia dah pecahkan lagi tepat jarak pengambilan tu. Okey. Dan lagi satu juga, apa yang aku tak suka, dia boleh update tau dia punya jarak, dia boleh update dia punya tempat pick up semua, tempat drop off semua, tapi yang dia tak boleh update adalah harga. Harga still lagi maintain. Apa yang dia boleh buat, dia turunkan lagi harga. Okey, lagi rendah lagi. Korang tengok hari ni hari Jumaat tau. Biasanya hari Jumaat ni adalah hari raya untuk rider. Untuk apa? Untuk dapatkan harga yang lagi tinggi tau daripada hari yang biasa. Okey, kalau macam hari weekday biasa, hari Isnin sampai hari Khamis tu biasanya harga-harga macam ni. Tapi hari Jumaat ni korang boleh tengok order bertubi-tubi masuk. Okey, demand memang banyak gila, tapi harga still lagi sampah, still lagi rendah. Okey, so nak kena tengok job-job yang boleh dikategorikan job yang berbaloi lah. Tapi kalau macam ni mostly adalah job-job yang harga rendah. Alright, dia tak sama macam hari Jumaat yang biasa. Tak tahu kenapa hari Jumaat ni kurang secas, harga dia pun rendah. Okay, so kita nak kena tengok, pilih betul-betul job mana yang berbaloi. Right. So itu je lah kot yang aku nak updatekan dekat korang. So pada korang yang masih lagi buat job Lalamove ni, okay, pilihlah betul-betul job mana yang korang rasa berbaloi dan harga dia tinggi, ada penambahan tip sikit ke, baru korang jalan. Kalau harga-harga yang macam ni, yang tak tally dengan jarak, yang tak tally dengan harga tu, biasanya ignorekan je lah. Okay, ataupun korang tunggu, biarkan customer tu tambahkan tips sampailah dia dapat driver. Kalau harga-harga yang biasa macam ni, biarkan sampai dia upkan sikit harga, barulah korang ambil. Kita nak tunggu Lalamove up harga tu memang tak lah. Kena tunggu customer upkan harga.